Kalau kita istighfar, adakah akan padam dosa kita walaupun kita masih melakukan dosa? Dengar baik-baik. Dalam dunia dan akhirat, dia ada 5 cara menghilangkan dosa. 2 di dunia, 3 di akhirat. Allah jadikan orang beriman bukan untuk masuk neraka, untuk masuk syurga. Faham lagi? Untuk syurga akhirnya. Kita ni untuk masuk syurga. Kullu ummati yadkhulul jannah. Nabi kata dalam hadis, semua umat aku, hak Melaka, hak Terengganu, hak Arab, hak Mauritania, Afrika, Kanada, semua masuk syurga. Okey? Semua sekali. Tapi kita ada melakukan benda yang menghalang. Yang menghalang masuk syurga ialah dosa. Okey, maka diberi 5 peluang. Dalam dunia ada 2, dan di akhirat ada 3. Maka di dalam dunia ini ada 2. Yang pertama dipanggil taubat. Taubat itulah pemadam yang paling kental. Bila taubat saja, kosong. Kalau raba masih ada bulu-bulu nampak lagi. Taubat kosong. Sebut dalam hadis, at-taibu anizambi kamala zambalah. Siapa yang taubat dari dosa, kosong, tak ada dosa. Macam kanak-kanak baru lahir. Tu. Ya, kemudian yang kedua, innal hasanat yuzhibna sayiat. Kita lakukan benda-benda yang baik, insya-Allah dia akan menghilangkan dosa-dosa di masa lalu. Dulu banyak kita yang jahat, banyak tengok haram, banyak pegang haram. Sekarang banyak baca Quran, banyak sedekah. Dengan perbuatan baik kita sekarang ini, yuzhibna sayiat, dia menghilangkan dosa-dosa lalu. Okey, itu di dalam dunia. Buatlah banyak-banyak, okey? Taubat selalu, istighfar selalu, dan buat benda yang baik, okey? Kalau kita tak ada nak taubat, sibuk sangat, mati. Maka bangunlah kita di padang mahsyar membawa dosa. Ada 2 lagi peluang. 3 tapi nak khabar 2 dulu. Yang pertama, walaupun ada dosa, nak dapat syafaat Nabi. Kerana Nabi ada syafaat, memberi pertolongan. Orang yang patut masuk neraka tak masuk dengan syafaat Nabi. Faham lagi? Kalau tak dapat syafaat Nabi, ada yang keempat, dapat keampunan Allah. Faham? Allah ampun dia. Walaupun minum marak, walaupun jahat, tapi dia ada iman, Allah ampunkan. Tapi liman yasha, bagi mereka yang Allah pilih. Inilah 4 peluang, 2 di dunia, 2 di akhirat. Kalau yang 4 ni tak dapat lagi, ada the last chance dipanggil. Mana kita kena bersihkan dosa itu dalam neraka. Tak lama, dalam 50,000 tahun je kena bakar. Bersih balik baru masuk. Tu tambahlah, kita tambah yang nombor 5. Faham lagi? Nampak? Jadi istighfar tu apa? Astaghfirullah. Ya Allah, aku minta engkau hilangkanlah dosa aku ini. Faham lagi? Mana ampun tu, hilangkan dosa aku ini. Bila hilang dosa, maka tempat kita syurga. Jadi kalau boleh lah, yang gantung tasbih tu jangan gantung saja. Faham? Bila nak pergi jalan jauh, cabut tasbih, masuk kat tol, astagfirullah, 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 astagfirullah. Daripada tol Laikroh sampai tol Seremban, dapat 500 kali astagfirullah. 500 kali, sekali ya Tuhan terima, hapus dosa. Nampak? Janji ikhlas. Dia lagu tu. Kemudian kita tahu tak Tuhan terima tak terima? Tak tahu. Tapi hati biar kita mengharap Allah pengampun dosa.